kena ingat, siapa yang sombong dia adalah murid iblis. Kerana iblis tu guru sombong. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ingatlah kisah ketika Allah menyuruh semua penduduk di langit yang diketuai oleh malaikat supaya memberi hormat kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam dicipta. Maka semua penduduk di langit yang dipimpin oleh malaikat itu memberikan hormat illa iblis aba. Malaikat iblis dia enggan, dia tak mau. Apa? Wastakbara, kerana dia merasa sombong. Nampak? Jadi siapa sombong? Anak buah iblis. Raja ke, rakyat ke, menteri ke, raja jelata, sombong, anak buah iblis. Dan siapa yang ada sombong kena ingatlah, maka dia tak dapat masuk syurga. Kenapa? Kerana Nabi sebut la yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan dapat masuk ke dalam syurga siapa yang ada dalam hatinya seberat semut saja perasaan sombong.